Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi yang cukup menarik, iaitu resepi bunga kantan. Biasanya bila kita cerita pasal bunga kantan, yang terfikir di otak kita adalah asam pedas, betul tak? Tapi kali ini saya bukan nak masak asam pedas, melainkan tengok sampai habis. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan adalah seperti berikut. Tadi saya ada bunga kantan, ada tempe, lalu bawang merah, bawang putih, ikan bilis dan juga cili. Dan sebenarnya untuk cili ni bagus anda guna cili besar tu. Tapi sebab saya tak ada, saya guna je cili biasa ni. Dan untuk bunga kantan ni pula, saya akan hiris tipis-tipis seperti ini. Usahakanlah agar dapat hirisan yang nipis. Nah, ni dah selesai. Lalu saya letakkan ke dalam satu bekas bagi memudahkan proses kita memasak nanti. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan tempe. Tempe ni saya sebenarnya dah beli agak lama dah, 2-3 hari lepas, dan belum sempat masak. Jadi menu hari ni sangat sesuai dikombinasikan dengan bunga kantan. Ni saya tengok masih okey lagi tempe dia. Walaupun bentuknya tak berapa nak cantik, tapi masih elok, tak busuk lagi. Dan untuk tempe ni sama, saya akan belah dua, lalu saya akan potong-potong sedikit lebih nipis macam ni. Sebenarnya untuk tempe ni sesuaikanlah dengan selera masing-masing. Saiz tu nak kecil nak besar tak apa, ikut pada selera masing-masing. Nah, langkah yang selanjutnya, di sini saya ada bawang merah. Untuk bawang-bawangan ni semua saya akan hiris-hiris saja. Jadi kita tak ada tumbuk-tumbuk lah, tapi kalau nak tumbuk pun boleh je. Macam saya lebih suka jika dihiris-hiris. Kemudian kita lanjutkan dengan bawang putih. Sama, kita hiris nipis. Kemudian diikuti dengan cili. Macam saya cakap, untuk cili ni lebih sesuai sebenarnya cili besar. Yang warna-warni tu, yang warna hijau, warna merah, bagi cantik lah. Tapi kalau nak guna cili ni lebih baik hiris nipis-nipis. Macam saya kebetulan memang tak nak pedas sangat dan sedang pantang makan pedas, jadi saya letak sikit je cili tu. Kalau anda letak lebih lagi sedap. Sekarang mari kita proses memasak. Tuangkan minyak. Kemudian saya nak goreng terlebih dahulu ikan bilis ni. Makin banyak ikan bilis makin sedap. Tapi sebab saya masak sikit je hari ni, jadi saya gunakan sedikit lah. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, saya akan tumis bawang putih sehingga harum dan juga bawang merah. Macam biasalah, kita bagi jiran kiri kanan depan belakang bau, dan bahan tumisan kita sedikit garing. Kemudian saya turunkan tempe. Sebenarnya untuk tempe ni nak turun bila-bila pun boleh. Macam saya turunkan sekarang. Dan kalau misalnya nak goreng dulu pun boleh je. Macam saya lebih suka terus je macam ni. Kemudian bolehlah kita masukkan bunga kantan, atau kalau orang Indonesia panggil bunga kecombrang. Betul ke tidak orang Indonesia? Boleh komen dekat bawah ya. Maaf kalau salah. Dan jangan lupa untuk masukkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Lalu kita tumis sebentar. Ni baunya semerbak. Tak senang duduk lah jiran kau. By the way, sebenarnya bunga kantan ni jiran saya yang bagi, memang rajin jiran saya tu bagi. Tadi saya masukkan air sebab kita nak bagi bunga kantan kita tu lembut, dan bolehlah turunkan cili. Dan sebagai tambahan, saya juga tambahkan tomato sebab ada dalam peti ais tadi. Jadi saya masak daripada dia bonyok. Kemudian last bolehlah letak ikan bilis. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada ni? Mudah sangat, tapi rasanya sedap sangat. Kalau tak ada selera makan, boleh cuba menu satu ni. Langsung bertambah makan. Jadi kalau suka, jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe for more video, dan share. Jumpa lagi next video. Bye bye.